Gerai RM5. Assalamualaikum. Semua RM5 ke? Mana yang sedap? Semua sedap. Punten. Punten satu. Batik. Kat ni satu. Satu. Semua buat sendiri ke ni? Semua sendiri. Banyak lah. Jadi sekali dengan sos ke? Sekali dengan sos. Satu tiga. Bagi setiap jenis satu. Alright, mangga. Okey. Sama. Tunggu bayarnya. Alright, terima kasih. Sama. Macam terlalu banyak je ni. Tak tahulah boleh habiskan ke tak. Let's eat. Start dengan appetizer dulu. Vietnamese roll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setiap satu dapat satu sos. Yang ni green sauce. Yang ni Thai sauce kot. Kau satu bekas, aku dua bekas. Lebih sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Next aku nak try dia punya sos hijau ni. Katanya sos yang ni paling orang suka. Bismillah. Sedap. Sayur-sayur dia pakai pun fresh. I have a little problem. Aku baru makan 3. Aku dah start rasa kenyang lah. Dan ni tak sentuh lagi ni. Sebenarnya kita beli makanan ni tak boleh ikut nafsu. Next aku nak try punten dia. Buatan agak berdarah. Dah. Kita cool down sikit. Kita makan benda yang sejuk. Mangga. Apa panggil nama dia? Buku. Next dia punya apa nama ni? Puding buah ke apa tak? Sudah. For dessert ada 3 jenis kek batik. Ni Oreo, apa? Indulgent kot ini. Sini Biscoff. Coklat indulgent. Biscoff kek batik. Bismillah. Alhamdulillah kenyang.